Kamu semua sedang berusaha memahami bagaimana Republik Islam masih bertahan kan? Kenapa rakyat Iran masih belum menjatuhkan mereka lagi? Dan Iran yang tenteranya telah dilemahkan, ekonominya mengalami inflasi sebanyak 115%. KDNK-nya menyusut sebanyak $70 bilion dalam tempoh beberapa minggu sahaja, kini duduk berhadapan dengan Amerika Syarikat dalam rundingan gencatan senjata. Dan mereka tidak berkelakuan seperti negara yang telah kalah. Sebaliknya, bertindak seperti negara yang mempunyai pilihan dan mendapat apa yang mereka mahukan. Bagaimana mereka masih boleh berada di meja rundingan dengan salah seorang perunding terbaik dunia? Maksud saya, itu satu pencapaian yang agak mengagumkan, tetapi ia bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi mereka yang telah mendengar apa yang diperkatakan Iran sejak awal lagi. Petunjuk kepada semua persoalan ini sebenarnya terdapat pada apa yang sedang berlaku di Israel sekarang. Perang dengan Hizbullah telah bersambung semula. Sekatan yang diperketatkan di seluruh utara, Hizbullah kembali melepaskan tembakan. Dan semua ini berlaku ketika rundingan yang melibatkan Hizbullah sebagai sebahagian daripada syarat sedang berlangsung. Bagaimana itu boleh berlaku? Sebenarnya, jawapannya bukan sekadar tentang kekuatan ketenteraan seperti yang sering kita fikirkan, kerana Iran sebenarnya sudah tidak mempunyai banyak kekuatan itu lagi. Ia berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih menarik. Satu strategi kelangsungan hidup yang dibina dengan begitu teliti selama 47 tahun sehingga perang sebesar ini pun tidak mampu memecahkannya. Dan apabila anda faham bagaimana ia berfungsi, anda tidak akan membaca tajuk berita tentang Iran dengan cara yang sama lagi. Selamat datang ke Mira Kesho di JNS TV. Mari kita teruskan. Semasa kita mengikuti konflik ini, kita sebenarnya telah mengukur perkara yang salah. Kita mengira kemudahan yang musnah, komander yang terbunuh, peluru berpandu yang dilemahkan, kejatuhan ekonomi dan kita membuat kesimpulan bahawa Iran sedang kalah. Dan berdasarkan ukuran itu, memang betul. Pertahanan udara mereka hampir musnah. Kepimpinan tertinggi tentera mereka telah dilumpuhkan. Perisikan mereka juga hancur. Adakah awak tahu perisikan Amerika Syarikat dan Israel memintas arahan staf Iran dan membacanya sebelum ia sampai kepada komander mereka sendiri yang menyebabkan cabang perisikan IRGC dan Kementerian Perisikan terlalu sibuk dengan persaingan institusi dan mereka takut yang mereka saling menyembunyikan maklumat dan saling mengesyaki bahawa pihak lain telah disusupi. Sementara Amerika Syarikat dan Israel beroperasi dengan koordinasi penuh di pihak satu lagi. Rusia kini membina drone mereka sendiri kerana Iran tidak dapat membekalkannya. China pula sedang mempelbagaikan sumber minyaknya dan sedang mengurangkan kebergantungan pada minyak Iran. Program nuklear pula telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Mengikut ukuran konvensional, ini adalah sebuah negara yang sepatutnya sudah tamat riwayatnya. Tetapi Iran sebenarnya tidak pernah bermain dalam permainan itu. Malah, Iran memang tidak pernah bermain permainan itu. Republik Islam ini dibina berdasarkan satu wawasan strategik sejak hari-hari pertamanya. Anda tidak perlu menang, anda hanya perlu bertahan. Anda perlu masih berdiri apabila tekanan reda untuk bertahan lebih lama daripada setiap pentadbiran, setiap rejim sekatan, setiap kempen ketenteraan, setiap saat perhatian antarabangsa memuncak dan masih wujud, masih berfungsi apabila orang ramai beralih ke krisis seterusnya. Sebaik sahaja rejim itu masih berdiri, ia mengisytiharkan kemenangan kerana bertahan hidup adalah satu-satunya syarat kemenangan yang pernah ditetapkannya untuk diri sendiri. Ini kedengaran mudah tetapi implikasinya sangat besar kerana setiap strategi yang dibina oleh Iran berpaksikan logik ini dan ia menerangkan segala yang mereka lakukan sekarang di dalam negara, di meja rundingan dan juga di Lubnan. Untuk memulakan, kita perlu faham bagaimana mereka telah bertahan daripada tekanan dalaman, sesuatu yang semua orang di barat harapkan akan menjatuhkan mereka. Rakyat Iran akan memberontak menjatuhkan rejim. Kepimpinan barat telah menyatakan perkara ini secara langsung berkali-kali. Itulah rancangannya. Namun mereka masih belum tumbang. 80% daripada penduduk Iran menentang kerajaan zalim ini, namun ia dibina untuk kekal berkuasa cukup lama untuk bertahan daripada apa sahaja. IRGC, iaitu pengawal revolusi, mengawal lebih daripada separuh keseluruhan ekonomi Iran. Syarikat pembinaan, bank, perniagaan import, pembuatan, kontrak minyak dan 20% yang menyokong rejim ini bukan sahaja disatukan oleh komitmen ideologi mereka kepada Republik Islam. Mereka disatukan oleh wang. Gaji dan kenaikan pangkat kontrak serta perumahan dan lesen perniagaan semuanya mengalir melalui institusi yang sama yang mengendalikan tentera. Kejatuhan rejim bermakna kehancuran keuangan mereka. Jadi mereka tetap bertahan, bukan hanya kerana mereka percaya pada revolusi, tetapi kerana revolusi adalah sumber rezeki mereka dan ia akan benar-benar memusnahkan mereka jika ia tumbang. Inilah seni bina dalaman untuk kelangsungan hidup mereka yang benar-benar dirancang dengan bijak sejak awal lagi. Anda membina satu sistem di mana cukup ramai orang mempunyai cukup banyak yang boleh hilang sehingga mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk memastikan sistem itu terus berjalan, termasuk menindas 80% yang mahu ia dihapuskan dan mereka memang telah menindas.
Mari kita bincangkan tentang rakyat Iran seketika kerana bagi saya, mereka kini hanya menjadi topik perbualan dan bukannya sekumpulan insan berani yang sedang menderita di bawah kekejaman yang melampau. Pada Januari tahun ini, rakyat Iran turun ke jalanan dalam gelombang protes terbesar yang pernah dihadapi oleh Republik Islam itu. Rejim tersebut membunuh sekurang-kurangnya 42,000 orang untuk menindasnya. 42,000 orang. Angka itu datang daripada Trump sendiri berdasarkan penilaian risikan dan nampaknya angka itu masih boleh meningkat dengan ketara. Mereka ini adalah orang-orang yang melihat segala yang dimiliki oleh rejim itu dan memutuskan bahawa harga untuk berdiam diri adalah lebih tinggi daripada harga untuk bersuara. Dan jawapan rejim terhadap mereka yang cuba membantah adalah dengan membunuh mereka dalam jumlah yang boleh menumbangkan kebanyakan kerajaan di dunia. Wanita-wanita yang menanggalkan hijab mereka walaupun tahu ia akan membawa padah kepada mereka. Lelaki-lelaki muda yang berdiri di jalanan walaupun tahu kepungan akan datang. 80% itu telah membayar untuk kelangsungan rejim ini dengan nyawa mereka selama berdekad-dekad. Dan Januari adalah salah satu contoh yang paling jelas tentang perkara ini. Saya fikir tentang perkara ini setiap hari, betapa sengsaranya mereka. Dan memang mudah untuk terlalu fokus pada langkah seterusnya dan sama ada akan ada perjanjian. Tetapi rakyat Iran adalah mereka yang benar-benar menanggung kesan itu. Kita tidak boleh lupakan perkara ini. Rejim itu melaksanakan pemadaman internet seluruh negara yang paling lama dalam sejarah yang direkodkan, 88 hari. Sambungan internet jatuh kepada 4% daripada tahap biasa kerana dengan internet bebas, jumlah mangsa yang disebabkan oleh rejim itu akan diketahui oleh dunia. Apabila internet dipulihkan sebahagiannya minggu ini, pada hari yang sama rundingan gencatan senjata semakin maju, rejim itu pada masa yang sama mengimport peralatan dari China untuk membina infrastruktur penutupan kekal supaya pada masa akan datang, ia tidak perlu lagi bertindak secara improvisasi. Fakta bahawa mereka sedang memikirkan tentang kali seterusnya semasa rundingan sudah cukup memberitahu segalanya. Mereka benar-benar sedar bahawa pusingan seterusnya akan datang dan mereka merancang untuk terus hidup dan berkuasa apabila ia berlaku. 80% itu perlu dipisahkan antara satu sama lain, tidak dapat mengira jumlah kematian mereka, tidak dapat berorganisasi, tidak dapat menunjukkan kepada dunia apa yang sedang berlaku kepada mereka demi kelangsungan rejim. Terdapat satu konsep dalam tradisi Islam yang dipanggil hudna, iaitu gencatan senjata sementara yang dimeterai secara sengaja apabila anda terlalu lemah untuk menang, direka khusus untuk membeli masa bagi membina semula sebelum menyambung semula. Model ini berasal dari tahun 628 Masihi apabila pasukan Muhammad tidak dapat memenangi konfrontasi secara langsung. Beliau bersetuju dengan apa yang kelihatan seperti perjanjian damai yang penting, menggunakan masa rehat itu untuk mengumpul semula kekuatan dan menyambung semula apabila beliau sudah cukup kuat. Template itu sudah biasa dan telah digunakan dalam dasar luar Iran selama beberapa dekad, tanpa gangguan dan ia berjaya setiap kali. Pada tahun 2003, Iran telah didapati mempunyai fasiliti nuklear rahsia, bersetuju untuk menggantung pengayaan di bawah tekanan antarabangsa. Dunia menarik nafas lega. 2 tahun kemudian, mereka mengisi semula stok. Pada tahun 2015, JCPOA telah ditandatangani. Komuniti antarabangsa meraikannya. Iran menerima $150 bilion dalam pelepasan sekatan dan menggunakan peluang itu untuk membiayai Hezbollah sebanyak $50 juta sebulan. Untuk mengembangkan milisya Syiah di seluruh Iraq dan Syria, mempercepatkan program peluru berpandunya lebih pantas daripada sebelum perjanjian itu, dan membina ancaman Houthi di Yaman menjadi sesuatu yang akan mengambil masa bertahun-tahun untuk dibongkar. Setiap dolar daripada pelepasan sekatan disalurkan ke suatu tempat. Ia digunakan untuk rangkaian proksi. Ia digunakan untuk perancangan jangka panjang. Minggu ini, Trump mengumumkan perjanjian yang pada dasarnya telah banyak dirundingkan. Sudah tentu, perkara itu sentiasa berubah-ubah. Teheran menyebutnya sebagai satu rangka kerja dan kemudian segera menjelaskan bahawa isu nuklear bukan sebahagian daripada rundingan semasa dan Selat Hormuz kekal di bawah pengurusan Iran serta pelepasan sekatan adalah pendirian tetap. Kedua-dua pihak mengumumkan perjanjian yang sama tetapi menggambarkan perjanjian yang sama sekali berbeza. Pada bulan April, Iran menerima gencatan senjata dengan syarat selat itu dibuka semula dan ditutup semula dalam beberapa jam, menjadikan pematuhan bergantung kepada tuntutan baharu yang diketahui Teheran akan ditolak oleh Washington. Kita pernah melihat perkara ini sebelum ini, tetapi ia bukan sahaja daripada Iran, ini adalah strategi Islam. Beberapa hari selepas Yasser Arafat menandatangani perjanjian Oslo di halaman Rumah Putih pada tahun 1993, beliau berdiri di hadapan khalayak Muslim di Johannesburg dan secara terang-terangan membandingkan Oslo dengan Hudaibiyah. Gencatan senjata yang hanya akan dihormati sehingga beliau cukup kuat untuk menyambung semula.
Diplomat barat yang bertahun-tahun berusaha mencapai perjanjian itu menghabiskan bertahun-tahun selepas itu menafikan bahawa rakaman tersebut adalah sahih kerana mereka tidak sanggup menerima maksud sebenar di sebaliknya. Hudna bukanlah satu teori atau tafsiran. Ia adalah strategi yang didokumentkan dan digunakan secara terbuka yang terus-menerus tidak diakui oleh Barat. Dan satu lagi perkara yang memberikan detik ini makna sepenuhnya. Ini bukan kali pertama Republik Islam menegur apa yang mereka panggil sebagai cawan beracun. Pada tahun 1988, selepas 8 tahun perang kejam dengan Iraq, Khomeini menerima gencatan senjata yang beliau gambarkan dengan istilah yang sama. Satu penghinaan penyerahan prinsip revolusi, cawan racun yang ditelan demi kelangsungan hidup. Rejim itu menelan penghinaan tersebut, tetap berdiri dan membina semula. Khomeini sudah tiada, tetapi rejim yang dibinanya masih wujud, melakukan perkara yang sama seperti yang dipelajari oleh penggantinya daripada beliau. Bapa kepada pemimpin tertinggi sekarang pernah minum dari piala itu. Kini, anaknya pula berdepan dengan cawan yang sama. Ingatan institusi yang tertanam itu telah wujud selama beberapa dekad dan ia berkata, minumlah, telan penghinaan itu, bertahan dan bina semula. Bahaya khusus dalam struktur perjanjian semasa ialah fasa pertama, sedikit pelepasan sekatan, sedikit pengurangan tekanan, memberikan apa yang Iran perlukan, ruang bernafas, sementara isu nuklear ditangguhkan ke fasa kedua. Apabila fasa kedua tiba, mesin itu akan menggunakan pelepasan fasa pertama untuk membina semula dirinya. Ia pernah melakukan ini sebelum ini, dokumentasi mengenainya wujud. Namun, kita berada di sini sekali lagi. Sekarang, inilah bahagian yang membuktikan teori ini betul bahawa ia bukan sekadar teori konspirasi yang tidak masuk akal. Apabila Iran merundingkan kerangka gencatan senjata dengan Washington, ia melindungi Lubnan. Ia langsung tidak memasukkan Gaza. Hamas telah diketepikan. Dan dalam dunia Palestin sendiri, perkara ini menimbulkan banyak kekeliruan dan persoalan mula timbul mengapa Iran memasukkan Lubnan dalam sebarang perjanjian tetapi membiarkan Gaza terdedah. Hamas kini secara terbuka menyedari bahawa ia hanyalah aset kelas kedua dan itu adalah topik untuk episod lain. Tetapi ia adalah petunjuk ke mana keutamaan Iran sebenarnya. Jauh dari Gaza, itu sudah pasti. Tetapi kemudian sesuatu yang lain berlaku yang hampir tiada siapa kaitkan dengan betul. Menteri Luar Iran menulis secara terbuka, Ranseng mesti memilih sama ada gencatan senjata atau perang berterusan melalui Israel. Ia tidak boleh memiliki kedua-duanya. Iran mengancam untuk meruntuhkan keseluruhan kerangka gencatan senjata jika Hezbollah tidak dilindungi dalam syarat-syaratnya. Draft kerangka Iran termasuk satu pengisytiharan berakhirnya perang di semua medan termasuk Lebanon sepanjang tempoh rundingan. Maksudnya, Iran cuba menggunakan rundingan damai untuk membekukan operasi Israel terhadap Hezbollah sementara diplomasi sedang berlangsung. Dengar sekali lagi, Iran berada di meja rundingan menuntut agar rundingan untuk perjanjian damai melindungi Hezbollah daripada tekanan ketenteraan. Sementara pada masa yang sama, Hezbollah melancarkan roket, membina semula dan memusnahkan utara Israel. Ia menggunakan diplomasi untuk melindungi proksi, sementara proksi itu menunjukkan bahawa diplomasi tidak bermakna apa-apa baginya. Meja rundingan sedang digunakan untuk melindungi perkara yang menjadikan meja rundingan itu tidak relevan. Jika anda mengikuti berita Israel, anda akan melihat bahawa perang di utara menentang Hizbullah telah bertambah sengit dan bersambung semula. Dengan roket, sejumlah besar roket sedang ditembakkan, sekatan telah kembali kepada orang awam yang masih tinggal di sana dan IDF sedang masuk lebih jauh ke dalam Lubnan daripada yang dijangkakan oleh sesiapa pun. Inilah sebabnya Lubnan tidak tergantikan bagi Iran dan ia mendedahkan segala-galanya tentang bagaimana Iran memandang perkara ini. Rangkaian proksi Iran tidak pernah dibina hanya untuk berperang. Ia dibina supaya Iran tidak akan pernah dapat dikalahkan sepenuhnya. Kerana akan sentiasa ada pelbagai konflik yang berlaku di seluruh rantau ini yang tidak dapat dipadamkan oleh satu kempen ketenteraan pada masa yang sama. Hezbollah di Lubnan, militia Syiah yang berakar umbi di Iraq dan Houthi di dalam Yaman. Setiap satu dibina dengan cara yang berbeza, berakar umbi dengan cara yang berbeza dan setiap satu memerlukan penyelesaian ketenteraan dan politik yang benar-benar berasingan untuk disingkirkan. Tujuannya bukanlah untuk mana-mana proksi tunggal untuk menang. Tujuannya ialah supaya tiada satu pun daripada mereka boleh dihapuskan sepenuhnya. Dan Selat Hormuz kekal berada di tangan Iran sepanjang semua ini berlaku. Satu-satunya kelebihan geografi yang tidak boleh dimusnahkan oleh mana-mana kempen pengeboman yang bermaksud Iran sentiasa mempunyai modal ekonomi untuk ditawarkan di mana-mana meja rundingan, tidak kira betapa teruk tenteranya dihancurkan. Jika anda berasa keliru dengan semua elemen berbeza yang telah kami terangkan, itulah sebenarnya
Iran sedang menyimbangi begitu banyak entiti berbeza supaya ia boleh mengekalkan semuanya di meja rundingan dan tahu walaupun satu jatuh, masih ada kira-kira 10 lagi yang boleh dihidupkan semula yang bermaksud Iran akan terus bertahan. Lubnan ialah tempat strategi proksi, telah mencapai bentuknya yang hampir sempurna. Dan buktinya bukanlah senjata Hizbullah. Buktinya sebenarnya ada dalam kerajaan Lubnan. Iran telah menghabiskan 40 tahun dan 50 juta dolar sebulan untuk membina Hizbullah, bukan sekadar sebagai milisia, tetapi sebagai sebuah negara dalam negara. Ia mempunyai ekonominya sendiri dan sayap politik yang mempunyai kerusi dalam Parlimen Lubnan. Ia mempunyai perkhidmatan sosial dan rangkaian keuangannya sendiri yang terjalin dalam institusi Lubnan dengan begitu mendalam sehingga menghapuskan Hizbullah bermakna merungkai sebahagian daripada struktur Lubnan sendiri. Sebelum perang terbaru ini bermula, Reuters telah mengesahkan bahawa Hizbullah telah membelanjakan 50 juta dolar itu untuk menambah stok roket mereka dan mengendalikan kilang senjata sendiri di dalam wilayah Lubnan sebagai persediaan untuk konflik seterusnya yang mereka tahu akan datang. Mereka membina semula secara literal semasa gencatan senjata yang sepatutnya melemahkan mereka. Gencatan senjata ini, ingatkan, adalah yang didesak secara meluas oleh pihak barat. Sekali lagi, mereka terperangkap dengan pandangan jangka pendek, seolah-olah gencatan senjata akan membawa kepada sesuatu selain perang seterusnya. Itulah yang sejarah telah tunjukkan kepada kita berulang kali. Walaupun Hizbullah menyerahkan semua senjatanya esok, mereka masih mempunyai keupayaan penuh untuk membina semula dari awal kerana senjata bukanlah perkara utama. Ekosistem yang mendasarinya itulah perkara utamanya dan ia dibina untuk bertahan dan terus berjalan walaupun ia tidak pernah menang. Kerajaan Lubnan sebenarnya tahu tentang perkara ini. Tentera Lubnan mengumumkan rancangan pelucutan senjata dan Hizbullah mentertawakan mereka secara terbuka. Menteri Luar Lubnan berkata, Hizbullah tidak akan menyerahkan senjatanya tanpa keputusan dari Iran. Sebuah negara berdaulat tidak dapat menghapuskan sesuatu yang dibina oleh Iran di dalamnya selama lebih 4 dekad. Kelumpuhan itu, sebuah kerajaan yang takut kepada tetamunya sendiri adalah pencapaian sebenar Iran. Inilah yang sebenarnya dibina oleh 40 tahun hudna. Ia bukan sekadar inventori peluru berpandu. Ia adalah kehadiran tetap di dalam sebuah negara yang negara itu sendiri tidak dapat hilangkan. Ia adalah satu sistem seperti sesungut yang tertanam di begitu banyak lokasi berbeza sehingga apabila anda menarik satu keluar, yang lain pula akan tumbuh. Jadi apabila Hizbullah melancarkan roket ke utara Israel hari ini selepas kehilangan seluruh kepimpinannya, selepas diserang lebih hebat daripada mana-mana masa dalam sejarah, Iran sedang menghantar satu mesej yang tiada kaitan dengan hasil ketenteraan daripada pertempuran itu. Ia sedang berkata, kami dibom hingga menjadi runtuhan dan kami masih boleh mencapai anda melalui wilayah orang lain dengan menggunakan kelumpuhan kerajaan orang lain sebagai landasan pelancaran. Kami tidak pernah perlu menang. Kami cuma tidak pernah benar-benar kalah. Dan dengan melindungi Lubnan dalam rangka perjanjian minggu ini, menuntut agar sebarang gencatan senjata membekukan operasi Israel di sana. Iran memastikan bahawa pusingan hudna seterusnya ada tempat untuk bermula. Sekali lagi, jika Republik Islam itu tumbang entah bagaimana sekalipun, Hizbullah memang direka untuk menghidupkan dirinya semula. Jadi apabila anda melihat segala yang berlaku sekarang, perjanjian yang kedua-dua pihak gambarkan secara berbeza, internet dipulihkan pada hari yang sama rundingan diteruskan dengan peralatan dari China tiba untuk memastikan penutupan seterusnya menjadi kekal. Kerajaan Lubnan hanya mampu melihat tanpa berdaya ketika Hizbullah melepaskan tembakan dari wilayahnya. Anda sebenarnya tidak melihat kisah yang berasingan. Anda sedang melihat satu organisme melakukan satu perkara, memastikan 20% dibayar dan setia, supaya 80% lagi terus tunduk, membeli masa melalui rundingan. Kara Khomeini membeli masa pada tahun 1988, meneguk dari cawan beracun, tetapi tetap bertahan dan membina semula, serta mengekalkan pengaruh di Lubnan. Ini adalah bukti yang paling jelas bahawa jika anda membina sesuatu dengan cukup mendalam dalam institusi negara lain, menggunakan setiap jeda, setiap gencatan senjata dan setiap saat dunia memalingkan muka, bahkan negara itu sendiri tidak dapat menghapuskannya. Rakyat Iran bukanlah rejim ini. Mereka adalah 42,000 orang yang terbunuh pada bulan Januari kerana meminta sesuatu yang berbeza. Mereka adalah wanita-wanita yang tidak dapat menghubungi anak-anak lelaki mereka di luar negara selama 3 bulan kerana rejim itu perlu menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Mereka adalah 80% yang telah membayar strategi kelangsungan hidup ini dengan nyawa mereka selama 47 tahun dan yang layak untuk hidup di sebuah negara yang membina sesuatu selain daripada kelangsungan hidupnya sendiri. Tetapi mereka berhadapan dengan satu sistem yang dibina khusus untuk tidak tumbang, bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi juga dari segi ketenteraan.
Tidak seperti rejim lain yang sentiasa fokus untuk menang, Republik Islam tidak peduli tentang kemenangan. Ia hanya peduli untuk bertahan lebih lama. Dan itulah sebabnya rakyat Iran masih belum berjaya menjatuhkannya kerana ia memang direka untuk bertahan menghadapi perkara seperti ini. Dan ini adalah isu penting dalam rundingan dan juga dalam peningkatan ketegangan di Lubnan. Mereka tidak akan benar-benar berundur dan mereka tidak akan pernah melakukannya. Jadi sekarang persoalannya, adakah kita akan kembali kepada kempen ketenteraan yang merosakkan Republik tetapi meningkatkan ketegangan dengan Hizbullah? Atau adakah kita terpedaya dengan taktik rundingan dan berharap pencegahan itu berkesan? Dalam kata-kata Donald Trump, Iran tidak pernah menang dalam peperangan, tetapi mereka juga tidak pernah kalah dalam rundingan. Sama ada saat ini adalah detik di mana strategi itu akhirnya tidak lagi berkesan, kita sebenarnya tidak tahu. Tetapi sekarang, sekurang-kurangnya anda faham dengan tepat apa yang sedang anda saksikan. Saya Yerke dan kita jumpa lagi.